So kita dah sampai dekat kita punya spot pertama, iaitu pavilion Bukit Jalil. Tempat yang tak ada tempat lain lah. Ni je tempat dia. Sebab orang jangan masuk kot sini. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi mana. Dia detect sensor. Oh, ni betul-betul lift je lah. So kita akan naik dekat lift ni. Kita pun macam first time tiba-tiba dapat yang ni. Oh, semua detect. Terkejut saya ada bunyi. So kita akan pergi ke Sukiya. B1 paling bawah kan? Sukiya pun hasil-hasil daripada kumpul duit kan, yang salah faham. Itu sana. Awak masuk dulu, Wak? Awak masuk dulu. Awak tak tanya. Dekat apa? Dekat 5. Tu beratur. Ya, bagi kerjasama ya. Nak nak yang baik. Alamak, saya lupa bawa tiket. Saya turun sekejap. A few moments later. Betul-betul dekat lift Sukiya lah, Mat. Okey, tu lift Sukiya. Wah, ambil ekor beratur sampai belakang, Mat. Petak. Sudah dijangka. Tengah menunggu slot kosong. Kalau ada lah. Saya tengok pukul 8 pun dapat makan ni. Boleh dapat. 2000 years later. Inilah kita makan sikit ni. Ni dah kenyang lah. Balik lah. Nak balik lah? Benar-benar buat apa tu cuma aiskrim. Hari ni jadi awak ke? Oh, ya. Macam hari jadi awak. Tak ada, tadi saya ajak timbut, orang kata tak payah. Mana agak sekian. Anak ibu teringin tengok ayah makan aiskrim. Tak juga. Tengok keluar lagi dia cas. Tak faham. Saya tumbuk dia. Tak makan apa ya? Dia tak makan apa-apa. Dia makan tali tu je. Dia cakap dia lagi suka makan tali ni daripada ni. Tak dah basah dah. Semua tali dia. Dia tak duduk saya. Macam mana makan dengan baby? Susah senang? Agak mencabar sebab nak makan tu kuah asyik penuh sini. Lepas tu dia tak tarik duduk saya. Tapi dia baik lah. Dekat luar je dia baik. Dekat rumah dia menangis. Dia saja nak menyusahkan ayah. Duk makan tali carry bag. Ni aiskrim apa? Coklat dengan kacang. Jadi dah tak nak tambah dah ke? Dah kenyang lah? Tak, nak makan ni dulu. Kita biar luar, biar turun sikit makanan kan. Nak ni review benda yang orang jarang ambil. Awak jarang ambil kan? Tak tengok. Habis tak semua juga, saya tak ambil semua ni. Sayur-sayur saya tak ambil. Sebab kita dah puas makan daging, kita nak makan benda yang lain daripada lain sikit. Review kuah lah. Kuah Pendapat saya ajak. Dia kena rasa balik, takut dah hilang. Ni apa nama dia? Miyake. Kimochi lah. Miyake kan? Kimochi je tengok balik. Biasa. Dia macam pedas sikit.
Tapi nak kata tak tahu nak cakap. Okey, ni lah, kita tengok yang ni. Sebab orang kata yang ni adalah versi yang pedas untuk yang ni. Oh. Okey, saya dah tahu. Beza yang ni dengan yang ni masin daripada yang ni. Itulah aku suka masin. Rasa lebih kurang lah. Cuma yang ni pedas. Saya rasa macam dah tak ada apa-apa kan ni. Okay, tak ada lah. So ni je lah. Saya slowkan lah. Okay. Ni apa ni? Fucuk. Kita terakhir makan fucuk dulu. Sama je. Macam tak ada perubahan pun. Cuma pucuk dia macam ni lah, macam lembut sikit. Ada beza sikit lah. Rasa mahal lah. Tu rasa mahal. Berbola tikus. Ni lah. Yang ni saya tak tahu lah berbola apa. Ada cheese. Ni sedap juga. Yang ni sausage ni. Saya tak tahu rasa dia. Biasa. Dia punya sausage pun boleh lah. Sedap ada cheese. Apa dia? Ada cheese tadi. Sausage dia pun ada cheese juga, tapi tak banyak macam tadi. Tadi cheese dia lagi banyak. Boleh lah tambah lagi jadi. Yang ni? Yang ni saya tak tahu. Kita nak tengok agak berbola kambing. Okay lo, kalau sedap awak bagi saya. Bau macam dah masak. Aku nak masak betul. Rasa macam bergedil. Boleh, bergedil tapi bersih daging. Saya rasa macam awak suka lah. Ini berbola daging tadi ya. Ya. Yang ni pula. Yang ni saya tak tahu rasa dia. Ni tak yang ambil. Rasa fishball. Oh ya ke? Normal fishball. Berbola daging bakso. Baik. Okay. Dalam dia ada daging real lah. Oh. Dia berbola daging, dalam ada daging. Betul-betul pekat rasa lembu dia. Yang ni saya tak tahu lah, crab. Ni dia macam rasa crab stick. Dia rasa macam crab stick tapi versi yang bukan bentuk crab stick. Okay, so kita nak review dia punya lembu sebab dia tak makan lagi lembu. Sebelum ni datangnya makan kambing dia. Ni lembu. Bau dia kuat ke. Yang ni kita tanpa kuah dulu Ada tekstur lemak-lemak dia. Betul, lembut-lembut. Okay, overall cantik, sedap. Ni pula untuk ayam dia. Ayam memang jarang orang ambil. Bau dia bau ayam lah. Tak ada tiba-tiba kangaroo kan. Saya nak gelap pun saya kena kawal tahan ni. Aku tak pernah makan ayam. Review ayam. Rasa dia macam biasa. Rasa macam ayam lah. Mana tahu rasa ayam nenek ke kan. Kita tahu ayam tua lain rasa dia. Ni rasa ayam bahagian peha belah kiri. Lain sikit bagi belah kanan tadi. Ni okey sikit. Sekarang pukul 9.06. Macam mana? Dia nak
Kan? Saha pandang kan. Dah habis makan, kita pun keluar lah daripada sini ya. Saya nak basuh kaki saya kena syabu-syabu. Oh ya ke? Haa. Tengok sikit. Berminyak sini. Siang ayah. Ni Oh, kasut. ada ikan lah. Jom kita tengok ikan. Boleh ke ayah? Boleh, kita tengok ikan. Macam mana boleh ada ikan dah ni? Tengok ni. Tengok ni ke yang diorang masak ni mak? Haa, ikan kerapu. Tu dah. Jangan tengok kamera. Tak boleh ketuk dia punya tu. Do not touch. Ni dah. Ha, ikan. Oh, dia dah tengok lah. Oh. Ui. Tengok ni. Ni ikan warna merah tak? Ha. Tak rapat sangat. Akuarium besi free. Akuarium. Dia suka tengok lah. Terkeluar you anak ibu. Ui, ni mahal ikan ubi. Ni mahal ni. Sial, dia tenung kita macam tu mak. Ayah saya pernah dapat ikan ni waktu memancing. Cina suka ikan ni. Ikan ni kalau sekilo harga dia ratus-ratus. Pak, seram dia tengok dia cakap nak bergerak langsung macam batu. Dia macam batu. Tapi dia tak keras. Tapi dia memang berpewaktakan macam tu. Kau ni dah ikan. Ikan. Ni udang. Ni ada udang. Dia punya kening. Dah. Cuba tu penat lah. Ayah. Kita akan melihat patung. Ada hak. Ish, mana tu? Oh, lagi. Ada hak. Tan tan tereng 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 tereng. Awak mesti zoom kaki saya. Kasut raya. Review, buat review. Yang itu mak. Oh, letak range okey. Buat link lagi. Tu jenama Malaysia je, bukan jenama luar negara. Serius wak, cantik kasut dia. Ni mak ni, dia jual barang-barang benda ni, dia jual jam-jam pun dia jual. RM79 ni tu kasut dia. Bersepah perempuan kat ni tak? Ish, ngam-ngam. Macam lebih kurang sama je. Beza tu je, beza kat depan je masalahnya. Baru je beli. Itulah awak suruh pergi tengok kat Thomas tak nak. 69 dia. Semua kasut perempuan ni. Kasut yang 99 pun ada. Cantik-cantik juga. Kat Thomas. Cantik tu kedai dia. Konsep-konsep macam old money. Nak cuba kasut katanya kasut ni cantik. Sebenarnya macam sama je dengan kasut yang dia dah ada tu. Cuma beza dia kasut ni macam putih. Lepas tu dia punya ribbon dia macam glow-glow. Tu je beza dia. Tak ada beza lain lah masalah ni. Itu je beza dia. Kasutnya sama je. Tak ada beza kasutnya. Siap nak berjoget-joget bagai, aduh. Kalau suka beli lah. Ada apa nama dia tu, macam hari raya punya booth. Ada orang kata kalau dekat KLCC tak cantik, kalau kat sini cantik orang kata. Tak tahu kan, ikut atas individu lah. Saya pun rasa macam tak ada cantik pun. Kan boleh pergi letak kartun tu.
Mana ada tu dengan boy lagi ni. Hari raya Mat. Awak nak try tengok dalam? Boleh? Habis lah tarikan kanak-kanak. Baju saja 80. Ui, dia sampai ke atas lah. Oh ni ada orang jual kopi. Semua boy dan apa. Oh tu ada tempat tangkap gambar. Tapi kenapa konsep dia adalah boy. Itu yang kita tak tahu tu. Ni pun dah tutup kedai jual kuih raya. Nak tangkap gambar ke kat situ? Oh jom. Kita tangkap gambar 3 orang. Thank you. Makan. Gini. Makan lah. Ha? Yogurt memanglah. Reh. Rasa macam please Rasa macam saya pernah rasa benda ni. Lain sikit daripada yang aku selalu beli tu. Apa nama dia? Warna biru. Lat dia lah. Dia rasa dia seakan rasa aiskrim pop pun ada. Rasa aiskrim pop Mat. Ada orang tengah main tu trompet. Semua kedai nak tutup lah. Sebab dia nak menunjukkan six pack yang berlemak. Hari ni settle dah kita punya Sukiya. So esok kita sambung. Esok kita sambung dengar ni lah. Saya ikut je cakap Pika. Esok kita sambung pergi ICT. Okay, jumpa esok.